Pernah jumpa pos permohonan rumah mesra rakyat macam ni? Atau permohonan rumah PPR macam ni? Hati-hati sebab ini adalah scam. Tapi, macam mana nak tahu scam? Pertama, anda teliti dulu posting ni dan bandingkan dengan fakta daripada website rasmi. Ini contoh posting scam rumah mesra rakyat. Ini pula gambar sebenar binaan rumah mesra rakyat. Memang tak sama langsung. Yang kedua, buat background check sebelum mohon. Kalau dekat profil ada pautan yang mencurigakan macam ni, jangan klik. Selalunya, anda akan kena isi maklumat peribadi macam ni. Dekat sinilah scammer akan curi data anda. Yang ketiga, scammer akan minta bayaran pendahuluan untuk mohon dan luluskan. Anda kena tahu untuk mohon rumah di bawah inisiatif anda kerajaan tak ada bayaran. Kalau anda dijanjikan kelulusan, itu sah scammer. Jadi, jangan tekan pautan selain daripada web permohonan rasmi dan jangan percaya ejen yang tak berdaftar. Kalau nak tahu lebih info sahih pasal rumah mesra rakyat, boleh tengok dalam playlist perumahan kami. Kalau tak nak terlepas bantuan yang anda layak, cari dekat semak.iscentral.my sekarang.